Tiba-tiba saya lihat dia kemana, lalu saya tetap. Tak apa, you makan dulu. Syuk habis mari ikut syuk. Weh, korang tengok video ni. Video ini memang bagi kita satu tamparan realiti. Ada seorang lelaki dari Myanmar datang ke situ. Semua barang dia dah kena curi. Dompet hilang, telefon hilang. Bayangkan habis terawih, lapar, dah malu nak masuk masjid sebab tak ada makanan. Dia menangis depan orang ramai. Dan korang tengok cara perakam ini bertindak. Dia terus ambil nasi, air bagi makan. Siap nasihat lagi. Tak ada nak riak-riak, tak ada nak tunjuk bagus. Cuma ikut hati nak tolong orang yang memerlukan. Ialah contoh sifat ihsan sebenar. Bukan setakat itu aja. Masjid boleh jadi pusat komuniti sebenar. Ahli masjid semua dilibatkan untuk bagi tempat bermalam bersahur. Tapi jangan ingat semua benda senang. Pagar masjid tutup jam 11 malam. Berakam bagi syarat sikit. Lelaki tu bantu sapu sampah sebagai timbal balas. Tapi semua diterima dengan baik. Korang tengok. Dalam kekurangan masih ada rasa hormat, masih ada maruah manusia dijaga. Dalam konteks warga asing rentas negeri, video ini bagi kita perspektif lain. Ramai datang sebab kerja, tapi sistem gawalan kadang tak juga fleksibel, terutama bila berlaku kecurian dokumen. Kebebasan bergerak penting, tapi keselamatan dan peraturan tetap kena ada. Video ini bukti walau isu undang-undang atau sistematik wujud, kemanusiaan tetap nombor satu. Kalau korang rasa kisah ini klise, fikir balik. Kadang satu tindakan kecil boleh ubah hidup orang lain. Dan yang paling penting, perakam ini buat semua ini bukan nak tunjuk hero, tapi sebab hati dia betul dah tolong. Baru mari dulu. Belum mari. You mari siapa sini dengan apa? Panggil Bangla satu orang. Dia start dulu mana, saya tak ada telefon, malah Telefon pun tak ada. Duit pun tak ada. kalau dapat duit, balik, lagi. Tak apa, you makan dulu. Tak apa. Pasal duit you jangan kisah. Tak apa, saya tahu dulu. You makan dulu. Kalau duit dapat tu, tak mau panggil gerak. Tak apa. You makan dulu. Jangan risau. Pukul 11 malam. Baru mari buka puasa. Apa asyik dosa ni? Rasa mana? Baru situ. Saya sama ke dulu sana 12 tahun. Oh, Saya kerja sana Mesirpur. Mesir rupu. Mesirpur sana kerja kontrak sudah habis kan. Daftar ini Bangla turun. Ya kan. Sini ada kerja yang mana. Tiba-tiba saya lihat dia kemana, lalu saya tetap. Tak apa, you makan dulu. Okey, makan dulu. Kenyang baru you dulu. Ini orang sini banyak orang makan. Orang sudah malu pasal ini tak ada masuk. Tapi sudah masuk sama yang baru keluar. Lupa. Okey, makan dulu. Makan kenyang dulu dah. Siapa ni ada lagi nasi? Nak nasi lebih ada lagi. Tak apa. Sana ada jambatan ada kan? Jambatan. Jambatan bawah biji sana sudah duduk nangis juga lah, pergi juga lah. Saya mari tiba-tiba sudah hilang semua. Lagi tak boleh tahan, tak ada makan ni pasal terus maris bau. Tadi you duduk mana tadi bawah jambatan? Ini jambatan sana sebelah ni. Sebelah. Jambatan. Sana ni ada jambatan flyover ke Bekia. Nak pergi ke Pasiha. Dia duduk sana menangis lagi ni. Duit tak ada. Telefon hilang, semua hilang. Makan belum. Tiba-tiba dia mari masjid. Dia mari masjid saat ni. Saya dalam perjalanan nak balik, dia minta nasi. Syuk habis gembira kongsi tiada takut. Syuk habis suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk habis YouTube channel.